Ini ialah model pertama yang diperkenalkan oleh Kia Sales Malaysia sejak ia ditubuhkan pada tahun lepas. Terimalah Kia Carnival 2026. Perubahan paling besar mestilah dekat bahagian hadapannya, terutama ini lampu DRL yang dikenali sebagai Star Map. Kita tengok daripada sini sampai ke bawah ni, dan lampu utama diletakkan secara vertikal. Dekat bahagian tengah ni, grill pun makin besar dengan kemasan piano black. Di bawah ni pula ada lampu kabus. Untuk varian 7 tempat duduk, model ini datang dengan rim bersaiz 19 inci dan sebagai sebuah MPV keluarga, dia direka dengan pintu yang besar, jadi senanglah korang nak keluar dan masuk. Bahagian belakang, perubahan yang diterima ialah lampu DRL ni. Lepas tu, dia punya plate sekarang diletakkan pada bahagian bawah untuk menampakkan bahagian belakang ni lebih lebar. Sama ada korang pilih varian 7 tempat duduk ataupun 11 tempat duduk, dia guna enjin yang sama, iaitu 2.2 liter diesel turbo. Power dia dalam 202 PS dan 440 Nm of torque. Kuasa tu disambungkan ke roda hadapan menggunakan transmisi 8 kelajuan automatik. Dengan satu tangki penuh, korang boleh bergerak sehingga 900 km. Memang jimat. Apa pula harga dia? Kalau kau ambil yang 11 seater, harga dia RM188,888. Tapi kalau kau pilih yang lebih mewah, harga dia RM248,888. So, korang nak beli mana satu? 7 seater ke 11 seater?